Ada apa, Dak? Devi belajar untuk tak masukkan kepala dalam enjin. Dia dah tak ada. Taklah, Devi selalu datang balik. Saya cuma beritahu betapa saya perlukan dia. Kami peluk, nangis, jatuhkan benda berat atas dia, ketawa. Dia dah pergi selamanya, okey? Tak ada apa nak dibincangkan lagi. Tapi ini penting. Dan mereka kata Devi kena datang balik. Betul semua? Jadi Dev, awak dah capai matlamat nak menjadi wira. Tak ada lagi tempat kedua untuk awak. Tunggu dulu kejap. Devi kena tembak. Muka 7, Devi kena tembak. Muka 8, Devi kena tembak lagi. Apa masalah awak semua? Mana boleh buat macam ni lagi? Saya 3 kali ganda lagi kelakar daripada dia. Saya akan sibuk terima tawaran-tawaran lain. Setiap studio di bandar akan, hey, sedarlah Devi. Kejayaan awak dah tamat. Buang masa je cakap dengan awak. Awak cuma perlu makan lobak dan orang akan suka awak. Shh, jangan buat bising tau. Saya tengah buru Arnab. Habislah awak, Arnab. Dah musim buru Arnab. Saya nak tengok Serang kepada saya. Rupa-rupanya saya sebenarnya jahat. Itulah dunia persembahan. Serahkan kad tu sekarang supaya saya boleh gembirakan bos-bos saya. Baiklah. Okey. Awak nak mereka dan benda yang mereka cari. Saya faham. Tapi apa habuannya untuk saya? Saya faham. Datang sini budak dungu tak guna. Tak guna punya klise lawak dungu. Hei, hati-hati sikit, cik. Saya suka Ambali. Hei, datang sini balik sekarang. Ada komunikasi. Ada misi. Seronoknya rasa. Selamat pagi kawan-kawan. Masa untuk timbulkan kekekauan demi kejahatan. Awak tipu saya. Sekarang saya kena hapuskan awak dengan pistol buih saya. Saya bukan pengawal untuk pengetahuan awak. Ia cuma kerja untuk saya dapatkan duit. Pekerjaan sebenar saya adalah... Saya pelagak ngeri. Ada tengok filem Mami tak? Saya lagi banyak berlakon dari Brendan Fraser. Hello? Ayah? Ayah tengah buat penggambaran ke? Blue Monkey. Blue Monkey itu apa? Ayah, nak saya telefon polis ke macam mana? Saya kena selamatkan ayah saya. Oh ya, ayah awak. Ya. Maaflah, macam mana nak buat filem tentang Bugs Bunny tanpa Bugs Bunny? Kajian terkini menunjukkan Bugs Bunny satu aset teras yang menarik segmen lelaki dan perempuan tua dan muda di serata alam semesta. Awak pula cuma menarik lelaki gemuk garang yang tak reti keluar rumah. Ya, tapi... Mana boleh pecat saya? Filem-filem saya dah jana $950 juta. Hari yang menghancurkan kerjaya, Kate. Paling teruk awak dah gaduh besar dengan Bugs Bunny yang awak sanjung dan yang menjadi contoh hidup awak selama ni. Nak, ayah tak nak libatkan kamu tapi ayah tak percaya sesiapa lagi. Datang ke Las Vegas. Tanya Dusty Tales pasal Blue Monkey. Belian yang sangat istimewa. Jumpa Dusty Tales. Jangan telefon polis. Ayah okey tak tahu? Maaf ayah tak beritahu tapi ayah... Anak saya akan tewaskan awak semua. Jadi awak dah tahu. Saya fikir ada benda terjadi bila dia tak muncul. Maaf, tapi itu risikonya boleh jadi perisik. Watak penyanyi pop ni, ia cuma satu penyamaran. Saya kerja untuk agensi, pembunuh upahan. Susah nak buat dua-dua kadang-kadang. Ayah awak diarah dapatkan belian tu dulu sebelum tuan pengerusi. Belian tu ada kuasa luar biasa. Habislah kalau pihak jahat yang dapat dulu. Misi begini perlukan pengalaman dan latihan bertahun. Okey, tapi saya tak ada masa. Saya kena selamatkan ayah saya. Saya tak boleh terima. Mana boleh budak 9 tahun kerja secara haram membuat kasut Acme. Gaji budak umur 3 tahun jauh lebih rendah. Berita buruk semua. Nampaknya anak Damien Drake tahu pasal Blue Monkey. Dia tak boleh jumpa belian tu sebelum kita jumpanya. Orang baik tak boleh menang pada kali ini. Dan kita kena jumpa berlian tu dan guna kuasanya untuk matlamat jahat kita sendiri. Hai DJ, saya Mak. Oh, saya dah kenal awak sejak awak sebesar ni. Area 51 sebenarnya fantasi paranoid yang kami cipta untuk selindung identiti sebenar dalam kemudahan ini. Iaitu? Area 52. Jangan kata saya yang cakap. Untuk mengambil alih misi ayah awak. Tak
ada masalah rasanya. Apa? Dengar ni, kalau awak nak jadi perisik, kenalah ada peralatan perisik.